Meksiko membuka tirai Piala Dunia 2026 pada Kamis di Stadium Azteca yang bersejarah dengan upacara penuh warna meraihkan budaya pra-Hispanik dalam suasana bercampur antara kemeriahan dan protes di ibu negara itu. Majlis pembukaan menyaksikan ribuan penyokong memenuhi stadium, kebanyakannya berpakaian tradisional mariachi lengkap dengan sombrero dan trompet, membentuk lautan warna hijau gelap yang melambangkan pasukan kebangsaan Meksiko. Persembahan turut dimeriahkan dengan penampilan artis antarabangsa Shakira dan Burna Boy yang menyanyikan lagu rasmi Piala Dunia 2026. Sementara pertunjukan bunga api dan piroteknik menerangi ruangan stadium menambahkan lagi kemeriahan suasana menjelang perlawanan pembukaan antara Meksiko dan Afrika Selatan. Bagi sebahagian penyokong tempatan, tamasya ini membawa makna yang cukup mendalam. Alessandro Garcia, 50 tahun, yang hadir dengan mengenakan sombrero dan membawa replika trofi Piala Dunia, meluahkan rasa bangga apabila negaranya sekali lagi menjadi tuan rumah kejohanan berprestij itu. Beliau turut menyatakan keyakinan bahawa kejohanan kali ini akan berlangsung dengan jayanya, walaupun dibayangi isu-isu semasa. Namun di sebalik kemeriahan di dalam stadium, suasana di luar menunjukkan realiti yang berbeza. Bandar Meksiko yang mempunyai kira-kira 9 juta penduduk terus berdepan ketegangan sosial dengan beberapa kumpulan protes mengambil kesempatan ke atas tumpuan global sempena kejohanan itu untuk menyuarakan tuntutan masing-masing. Sekurang-kurangnya 6 protes dirancang berlangsung pada hari pembukaan, menjadikan bandaraya itu terbahagi antara suasana perayaan dan penentangan. Meksiko menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026 bersama Amerika Syarikat dan Kanada dalam edisi pertama kejohanan itu yang melibatkan 3 negara tuan rumah. Walaupun acara pembukaan menampilkan simbol perpaduan dan kebudayaan, perkembangan di luar stadium mencerminkan cabaran dalaman yang masih dihadapi negara itu, sekaligus mewujudkan kontras jelas antara pesta sukan global dan realiti sosial tempatan.